Kan, kan? Kuat. Berkatilah majlis kami pada hari ini. Jadikanlah majlis kami ini pada hari ini majlis yang mulia di sisi Engkau, ya Allah. Ada perkara sama ada peringkat ataupun naik, so saya kata memang satu yang utamakan. Jadi kita ambil pendekatan pasal bincang nanti yang Selangor dia kata peringkat, dan saya ambil pendekatan kita ambil peringkat. Jadi semua sini saya beritahulah maklumat ini kawasan masjid. Jadi tak digunakan sawah Malaysia ataupun barang-barang kerja. Kita rakyat Malaysia terima kasih perlukan peringkat untuk bekerja selepas dalam transaksi. Dan itu wajib semua. Jadi saya pun saya rasa saya nak berikan masa dengan saya dapat Bismillahirrahmanirrahim merasmikan kursus injeksi keselamatan dan kesehatan untuk menjalankan anjuran. Sekian, terima kasih. Senarai kehadiran, sepatutnya saya panggil tapi menggunakan masa dah jadi saya harap tuan yang ada cukup kuatkan untuk semua dengar ada belum tinggi baru 60 desibel. Itu sebab apa? Contoh kalau katakan kita nak pergi ke Cokit, kita nak cari ubat untuk ahli kita. Saya bagi kain jauh semua balik tak? Balik tak? Tak duduk sini sampai 6 hari. Abang sepit nak kain jauh. Balik sini lah kain jauh. Betul tak bang? Jadi kita tahu kenapa kita akan bagi